Menghisap dan mengunyah ais tabiat yang sering dilakukan oleh sesetengah individu sama ada untuk menyejukkan badan dalam cuaca panas atau sekadar memenuhi keinginan tertentu. Walaupun amalan ini nampak tidak berbahaya, terdapat pelbagai kesan baik dan buruk perlu diambil kira. Pengambilan ais dalam jumlah sederhana boleh memberikan manfaat kesihatan, tetapi jika berlebihan, ia boleh membawa risiko tidak diingini. Salah satu manfaat utama menghisap atau mengunyah ais ialah membantu mengekalkan hidrasi badan. Dalam keadaan cuaca panas atau selepas melakukan aktiviti fizikal, ais boleh memberikan rasa segar dan membantu mengelakkan dehidrasi. Selain itu, ais juga boleh memberi kelegaan kepada individu yang mengalami sakit mulut atau keradangan gusi. Sensasi sejuk daripada ais dapat mengurangkan bengkak dan mengurangkan kesakitan buat sementara waktu. Kajian juga menunjukkan makan ais boleh membantu pesakit yang mengalami rawatan kanser, khususnya dalam mengurangkan risiko oral mucositis. Oral mucositis ialah keadaan mukosa mulut mengalami keradangan dan ulcer akibat kesan sampingan rawatan kanser. Ais dapat memberikan kesan vasokonstriksi, iaitu penyempitan saluran darah secara sementara yang dapat mengurangkan keradangan dan kesakitan. Walaupun terdapat beberapa manfaat, tabiat makan ais secara berlebihan boleh membawa pelbagai kesan negatif terhadap kesihatan. Salah satu kesan paling ketara ialah masalah pergigian. Ais yang keras boleh menyebabkan hakisan enamel gigi, menjadikan gigi lebih lemah dan mudah mengalami kerosakan. Mengunyah ais dengan kerap juga boleh menyebabkan gigi retak atau patah, sekaligus memerlukan rawatan pergigian yang mahal. Selain itu, terdapat satu keadaan yang dikenali sebagai phagofagia, iaitu keinginan kompulsif untuk makan ais dalam jangka masa panjang. Phagofagia sering dikaitkan dengan anemia kerana kekurangan zat besi, iaitu individu yang mengalami keadaan ini sering berasa letih dan lesu akibat kekurangan oksigen dalam badan. Kajian juga menunjukkan makan ais boleh merangsang aliran darah ke otak dan meningkatkan tahap kewaspadaan buat sementara waktu, tetapi ini bukan penyelesaian jangka panjang bagi masalah anemia. Dari segi penghadaman, makan ais dalam jumlah yang banyak boleh menyebabkan ketidakselesaan perut. Ais yang terlalu sejuk boleh menyebabkan otot perut mengecut secara tiba-tiba, mengakibatkan kekejangan perut. Selain itu, pengambilan ais yang berlebihan juga boleh menyebabkan kembung dan angin. Dalam jangka panjang, tabiat ini boleh mengganggu sistem pencernaan dan melambatkan proses penghadaman. Secara keseluruhannya, makan ais mempunyai kebaikan dan keburukan tersendiri. Jika diambil dalam jumlah sederhana, ia boleh membantu meningkatkan hidrasi, mengurangkan rasa dahaga dan memberikan kelegaan kepada individu yang mengalami keradangan mulut. Namun pengambilan berlebihan boleh membawa kepada masalah pergigian, gangguan pencernaan serta tanda kepada masalah kesihatan seperti anemia, kekurangan zat besi. Oleh itu, penting bagi setiap individu memahami kesan tabiat mengunyah ais ini dan mengamalkannya dengan penuh kesedaran agar kesihatan tidak terjejas.